Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada pagi ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej Lima Radar menunjukkan keadaan cuaca yang cerah dan baik di kesemua negeri di sekitar Semenanjung pada pagi ini dengan hujan dilihat hanya berlaku di sekitar kawasan pesisir pantai negeri Selangor dan juga negeri Sembilan. Keadaan cuaca hujan di pesisir pantai ini dijangka tidak akan memasuki kawasan daratan dan ianya dijangka akan beransur reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang. Dan keadaan cuaca yang cerah dan tiada hujan untuk kebanyakan kawasan di Semenanjung ini sebenarnya dijangka akan berterusan untuk hampir sepanjang hari ini. Untuk negeri Sabah dan Sarawak, cuaca juga dilihat cerah dan juga baik di kesemua bahagian untuk kedua-dua negeri berkenaan dengan hujan dilihat turut berlaku hanya di kawasan pesisir pantai dan di kawasan perairan, terutamanya di sekitar bahagian Kuching dan juga Sibu untuk negeri Sarawak dan juga di sekitar pesisir pantai bahagian Sandakan dan juga Kudat untuk negeri Sabah. Jadi keadaan cuaca ribut petir dan hujan lebat di kawasan pesisir pantai juga dijangka akan turut beransur reda menjelang waktu tengah hari nanti. Untuk tinjauan cuaca sebelah petang ini pula, seperti yang disebutkan tadi, kita menyangkakan cuaca kurang hujan masih lagi akan berlaku di sekitar Semenanjung bagi petang dan juga waktu malam nanti dengan ribut petir hanya dijangka akan berlaku pada lewat petang di beberapa kawasan di sebelah barat seperti di negeri Perak, di sekitar kawasan pedalaman negeri Pahang, di sekitar Lembah Kelang, Negeri Sembilan Melaka dan juga di daerah-daerah di sebelah barat Johor. Dan ribut petir berkenaan dijangka hanya akan berlaku selama 1 hingga 2 jam sahaja daripada lewat petang hingga ke awal malam nanti. Berbeza keadaannya untuk negeri Sabah dan juga Sarawak apabila kita menyangkakan cuaca yang lembap pada lewat petang dan juga pada waktu malam nanti, ribut petir dijangka akan berlaku di hampir ke semua bahagian untuk kedua-dua negeri berkenaan bermula pada lewat petang dan cuaca ribut petir terutamanya untuk bahagian-bahagian di sebelah pedalaman Sabah dan juga di hampir ke semua bahagian untuk negeri Sarawak dijangka akan berterusan daripada lewat petang sehinggalah ke waktu tengah malam nanti. Jadi orang ramai di sekitar negeri Sabah dan juga Sarawak dinasihatkan supaya berwaspadalah dengan keadaan cuaca ribut petir pada petang dan juga pada waktu malam ini yang boleh menyebabkan angin kencang, banjir kilat dan juga kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Baiklah, sekian dulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama dan bacaan indeks pencemar udara di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.